Okey, tengok ni besar kot. Dia punya bread apa tadi ni? Betul panas-panas Dia macam rangup Kalau saya pegang macam ni dia rangup. Jom kita try. Rangup Tak. Dia rasa kambing. Daging kambing. Sedap. Saya suka. Okey, malam ni kita berada di Cyberjaya. Kita nak try kat sini. Restoran Bab Al-Mandab. Jom tengok apa yang menarik kat dalam. Okey, kita dah order tadi. Dia ada family set. Family set dia ada untuk 10 orang dengan 6 orang. Untuk 10 orang 200.5, untuk 6 orang 180. Kalau ikut yang kita ambil ni lah 6 orang. Ada Arabic salad, hummus, small mixed grill, pasta, mulawah bread lush, mixed lamb and chicken with rice. Atau 2 jug jus. Jus tu kita boleh pilih lah sama ada nak watermelon, orange atau apa-apalah. Tapi kita ambil dua-dua watermelon. Tapi orang kata yang popular ni kot. Dia punya ni. Mulawah bread lush. Dengan hummus ni. Tak pernah makan lagi ni. Hummus pernah, yang mulawah bread lush ni tak pernah ni. Kita try besar ni rasanya. Dia kata kalau tak habis, sebab kita pun 5 orang tak tahu habis ke tak. Tapi ni family set, dia kata lebih jimat lah sebab semua ada. Kalau yang nak ala carte pun ada sebenarnya ni. Ala carte macam ni. Macam hummus ni RM15. Ni mulawah bread. Mulawah bread berapa ni? Kasihan ni untuk tabal. Saya tak pasti dia punya apa? Nama dia tu agak dia punya Arab punya ni lah kot Saya pun tak pasti. Dia tak familiar sangat dengan benda ni. Ni fasa. Fasa ni daging yang kita cicah dengan roti tadi dia kata. Okay, so maksudnya dalam set family tadi tu dia dah lengkap lah kiranya. Yang nasi tadi dia ada 2 jenis rasanya nasi. Tengok pada gambar tu lah. Nanti kita tengok apa yang disediakan untuk set tu. Kalau nak yang ala carte pun boleh lah. Macam ini kan, nak nasi ni saja RM55 4 pack mandi rice. Kalau nak rasa nasi sajalah. Kalau yang tadi dia set lengkap lah dengan mulawah bread tadi, mixed grill pun ada. Jadi semua ada, kita boleh rasa sikit-sikit. Tapi kalau tak habis, dia kata boleh bungkus. Yang set kita tadi ni small mixed grill. Jadi berapa harga kalau kita ambil? Mixed grill RM47. Mixed grill kalau small lah. Tak kalau large RM90. Ya betul. Small ni. So lebih jimat ambil yang family set lah sebenarnya. Saya rasa lah. Kita tengok dia punya nasi dia banyak atau tak banyak. Sebab dia dalam, boleh ikutkan sini dalam talam. Nasi dia mix. Besar. Dia ada mix lah. Lamb and chicken. Lamb and chicken, dua-dua sekali lah. So macam-macam lah. Air pun macam-macam ada. Ada jus, ada koktail, ada air teh juga. Teh pun pelbagai teh ada. Siapa yang suka teh Arab tu boleh lah. Air dah dapat 2 jug ni. Memang nampak macam pekat dia punya tembikai tu. Pekat. Dia punya rasa lah tembikai tu. Yang penting dia kurang manis. Kita tak suka manis.
Oh, okey. Sebab dia tak manis. Hantar gula troli. Ni macam makan kat hospital hantar troli. Ni berat. Masaknya apa? Paksa daging macam makan roti. Yes. Ni makan dengan roti ya. Ya. Berasa. Ada salad. Yang ni salad. Salad. Hummus. Segini. Oh my god. Dah hidung dah tak? Let's grill. Tu malawa apa? Malawa. Melawah bread. Oh besar. Maksudnya malawa bread ni? Ni? Ya, Macam ni? macam makan roti. Hummus juga macam makan roti. Okey, alhamdulillah dia punya makanan dah sampai. Oh, banyak betul ni. Ini dah memang kena bungkus lah. Ini dia punya bread tu besar Oh, ni macam garing, macam best ni. Bread dia ni apa? Nasi tadi dia ada kambing, dia ada ayam juga ni. Dia ada 2 jenis nasi 3 jenis. 1, 2, 3. 3 jenis nasi. Lepas tu ni hummus dia banyak juga, nampak menarik kat sini. Lepas tu yang ni apa tadi? Pasta. Daging ni cicar dengan roti tadi. Okey, ni salad timun. Lepas tu sana ada mixed grill tadi. Let's grill. Memang banyak Okey, berbaloi lah 180 tadi. Dengan makanan yang banyak macam ni. Dengan air 2, air jus. Okey, jom kita try. Okey, ni besar Dia punya pinggan berat gila ni. Dia ada 3 jenis nasi. Dia kata mandi, kapsah dengan Makbut apa dah? apa tak? Saya tak kerti nak sebut. Ni pun ada 4 jenis apa ayam dengan kambing. Ini memang rasa ni sedap. Rasa satu-satu Ni ayam dia ayam dia yang quarter ni. Nasib baik dia bagi jenis macam ni tau. Kita tak suka yang dada. So alhamdulillah kita dapat yang ni. Ni ada kambing beberapa ni dengan ni pun ayam juga. Oh, yang ni kita dah dada. Kita rasa. Kambing pun tengok banyak juga lah. Ada 3 jenis nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Tadi ramu. Ini banyak sikit rempah. Ini plain. Okey. Kalau suka yang banyak rempah, yang ni 2 ni agak plain, light sikit. Jadi boleh je 3-3. Okey. Ini ayam dia ayam. Ini daging lembut. Dia macam dah kukus daging tu, ayam tu. Dia lembut. Dia ada sekitar ni kuah ni dengan ni dia punya sos nasi Arab. Ini yang sedap biasanya. Kita suka yang ni. Boleh rasa sedap. Dia ikut kita punya cita rasa Melayu sebab dia ada pedas. Biasa kalau nasi Arab dia tak ada pedas. Ini kedai nasi Arab tapi dia letak cili api. Memang pedas lah. Memang kita suka. Sebab dia ada pedas sikit. Jadi pedas dan masak. Jadi dia tak ada muak lah. Sedap. Ini roti dia. Tengok kita potong macam rangup tau. Dia sebenarnya cicah dengan ni. Dia cicah terus
dia ada daging ya. Daging ni macam daging hancur-hancur. Okey, bismillah. Sedap. Dia rasa kambing. Daging kambing. Sedap. Saya suka. Kambing. Kambing. Dia rangup. Tadi tu rangup. Kena dengan kambing ni sedap. Kalau kita rasa macam gulai lah, tapi sedap. Dia ada pedas-pedas dan tak ada manis yang penting. Kita tak suka yang manis. Okey. Kau nak cita rasa. Okey, kita cicah hummus pula Kita ambil roti ni lagi. Rangup paling unik. Kita makan panas-panas lah rasanya. Okey, ni saya nak cicah hummus Dia macam ni. Hummus apa benda? Dia macam ni kot, apa? Pistachio. Kacang. Kalau tak silap saya tak pasti juga. Kacang yang diumat kan. Tapi saya prefer cicah kuah kambing tadi. Lagi sedap lah. So yang ni dia macam rasa plain. Tak ada pedas, tak ada apa. Semua okey lah juga. Tapi kalau yang ni dengan ni saya prefer kuah kambing. Okey? Korang try lah nanti. Tapi memang sedap. Sedap kan? Kan? Sedap. Ini kuah ni sedap. Dia punya kuah tu sedap gila. Lepas tu kena pula dia punya roti tu rangup. Mesti. Dia memang sedap. Dia punya garing dia tu. Susah. Cuma nak minta. Dia ada rasa. Rasa kambing dia. Sedap. Dengan kuah campur dengan yang rangup-rangup tu sedap. Oh, add on. Yes. Itu apa? Shakap. Yes. Shakap grill. Oven fish. Tengok macam menarik ya. Ini tak tahulah habis tak habis ni. Oh. Malam ini tu Indonesia bos. Oh, malam nanti dah. Okey, terima kasih. Saya Sedap. Kita nak rasa dia punya ni. Salad ni salad ni apa? Salad ni makan dengan nasi sebenarnya. Dia ada timun, dia ada tomato. Dia rasa masam-masam. Kiranya dia tak bagi muak lah kot. Timun dia masih rangup. Walaupun dia dah jadikan salad. Mixed grill. Mixed grill Ada apa ni? Tengok Dia dalamnya. ada grill. Ada. Dia ada fries. Dia ada roti ni. Lepas tu dia ada ayam, daging. Yang ni kebab ni lah kot. Lepas tu dia ada ni yang dah dibakar. Lepas tu ni bawang dengan tomato. Okey, macam mana nak makan? Saya pedal je lah. Saya ambil lah ni sikit, campur dengan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini dah rasa macam sate.
daging. Macam sate lah kalau gitu. Tapi dia tak adalah banyak rempah pada sate tu. Ini pula daging seketul-seketul. Tak lihat. Okey. Apa? Dia macam sate kita cucuk-cucuk tu. Apa? Kita cucuk, kita bakar tu apa nama? Lupa. Skewer. Skewer. Yes, betul. Sorry. Ingat nama. Oh, dia ada bagi ni lah. Sos dengan mayonis ke ni? Tu shawarma rasanya. Sama. Shawarma macam. Makannya lah macam ni. Tapi ni bukan mayonis lah. Dia Dia yogurt ke? mungkin Yogurt. ambil ni balut dengan tu. Kat bawah tu pun roti juga kan. Oh, Shawarma punya kulit. ni lah. Sebenarnya kan dia Nipis. balut makan dengan tu lah tu. Tahu lah. Kerti lah pula. Nak makan. Dia balut lah. Makan je lah cara kita Semua je lah. Mana pun. Saya tak kerti. Apa yang pandai makan ni boleh komen lah. Maaf, saya tak kerti. Pakai tangan je. Tu apa orang mal apa? Ni kasih akak bakar Grill. Kita tak order tadi. Kita order yang set 6 pack tu. Tapi dia bagi ni dia kata dia belanja. Owner belanja. Terima kasih kepada owner. Tak tahulah. Sempena birthday saya esok tu saya tak tahulah. Tapi alhamdulillah rezeki. Mungkin saya kena perah ni grill ikan siakap grill. Ini kalau nak add on boleh dia kata. Okey, saya Kalau rasa. tengok dekat Google review pun kata top juga ni ikan ni. Bismillah. Dia punya berap tu berbeza sikit daripada perapai yang kita selalu makan ikan bakar. Mungkin ni style Arab ni. Tapi boleh lah kita makan dengan nasi Arab. Biasa kita makan nasi Arab dengan ayam atau kambing ke daging kan. Yang ni kita boleh makan dengan ikan. Oh, sedap. Isi dia. Isi dia. Masak apa? Masak. Oh, Berasak lagi. Panas-panas. Tak ada Memang dia kering, baru- tak ada kering sangat lah. Tak ada, ha. Bahagian dalam tu tak kering sangat. Betul, sebab dia bawah ni dia lapik dengan aluminium foil. So dia masih juicy kat bawah. Okey? Sedap. Lembut. Saya dah makan semua tadi yang kita order. Roti ni tadi, roti apa nama? Mulawah. Nama dia. Minta maaf lah, saya payah sikit nak ingat nama. Roti mulawah ni saya bagi 9. Sebab kita cicah dengan fahsa. Ni. Berasak lagi kan. Fahsa ni masih berasa. Tapi memang sedap. Kombinasi dia Ini bagus lah. recommended dekat kedai ni. Kalau datang memang kena try. Okey. Fahsa dengan roti mulawah. Kalau nak dengan hummus pun boleh. Tapi kalau saya prefer mulawah. Fahsa dia lah. Berbanding hummus. Tapi hummus pun okey juga, sedap. Nasi okey. Nasi saya bagi 7,5. Yang ikan saya bagi 8. Okay. Yang ni mixed grill ni pun best. Saya bagi 7,5. Okey. So saya recommend roti lah. Nasi pun okey. Tiga-tiga kalau suka yang berat sikit, yang tengah ni, tepi ni dia light. Sedap. Dia punya ayam lembut. Oh, saya lupa rasa ni kambing tadi. Kambing je tengok. Dia lembut, berderai. Moist. Bila kita ambil, dia tak kering dan masih lagi basah-basah.
Okey, rasa. Bau dia naik. Okey. Bila dia masak betul, dia tak liat. Okey. Sedap. Korang boleh datang cuba rasa sendiri ya. Dekat saya berjaya aja. Okey ni lembut dia punya daging, tengok dia punya ni. Lembut. Boleh untuk urai macam tu je. Itu rasa dia. Naik bau dia. Bagus. Jom, tadi kita rasa-rasa je, jom kita makan. Okey, saya pun tengok Okey, nak rasa datang sendiri sini kat Cyber Jaya. Okey, alhamdulillah kita dah selesai makan. Kat sini servis pun laju. Dia punya ni kita dah selesai, dia dah kemas siap dah. Apa yang kita tak habis tadi kita minta dia bungkus, dia dah ambil dah pun. So apa tadi kita ambil family set menu untuk 6 orang 180 dan air pun ada lagi, memang 2 jab tadi kita dapat. Jadi banyak lah. Kita boleh request tambah ais lagi tu. Request tambah ais sebab tadi air ada lagi, so tambah ais je untuk bagi sejuk. Alhamdulillah selesai. Recommended korang boleh try lah datang sini. Yang berhampiran dengan Cyber Jaya boleh datang dekat kedai ni. Memang saya recommended lah untuk nasi Arab. Setakat ni kita pernah banyak rasa kat tempat lain pun. Saya suka tadi dia punya roti tadi. Nasi dia pun okey. Roti dengan kuah dia tadi. Memang best. Okay, kat sini untuk parking dia masuk tadi dia ada RM2 lah berbayar. So, kita tak pasti berapa bayaran dia. Kalau ikutkan sekitar ni tadi kita datang masih banyak lah parkingnya sebab ada kedai yang dah tutup, ada kedai masih buka. Kalau ikutkan operasi kedai ni pukul 11 pagi hingga dia kata last order pukul 12 malam. So panjanglah masa boleh datang tu. Saya tak pasti kalau peak hour mungkin ramai orang lah. Sekarang ni waktu cuti ni tak ramai sangat. Tadi ada dah beberapa orang dah balik dah pun sebab dah malam kan. Okey, kat dalam ni dia beraircon agak sejuk. Banyak juga meja kat dalam ni, meja panjang ni. Yang sini dia decoration untuk birthday pun boleh, dia kata kalau nak booking reservation untuk birthday boleh. Dalam ni aircon lah, sejuk. Dekat luar pun ada tapi tak aircon lah, berkipas saja. Okay, siapa yang tak suka aircon sejuk boleh duduk kat luar. Kalau kita orang lebih prefer dalam lah, aircon sejuk, lebih sejuk, selesa sikit.
birthday Mama dengan adik. Happy birthday Mama dengan adik. Happy birthday to me. Happy birthday to Aira. Jadi kita dapat surprise tadi. Jadi saya order kunafa. Tapi ni kita dapat surprise birthday. Terima kasih kepada kedai ni. Terima kasih. Kita buat sikit je. Kita tak nak manis sangat, so kita ambil sikit je. Rasa. Tadi kita rasa apa sirap dia. Sirap dia manis, so kita tak boleh letak banyak. Sirap dia. So kita letak sendiri sirap. Kalau dia dah letak banyak, dia manis sangat. Jadi ikut kita rasa kita nak manis, tak banyak. Nak manis, sikit je. Aduh, lama pula lagu ni. Birthday. Dah sambut dah tadi. Kita terima kasih kepada okey, buah satu pinggan ni banyak juga kita dapat. Terima kasih. Tadi dia dah bagi ikan bakar tadi. Ini sekarang kita bagi buah pula. Sebab suami saya cakap birthday saya esok. Tapi dia kata dia nak bagi surprise. Alhamdulillah kita dah sambut lah awal hari ni. Okay, terima kasih. Kunafa ni sedap. Dia kan hari tu pernah makan dia manis gila kan. Yang ni kita tak letak gula, kita letak sikit je. Sedap lah untuk orang yang macam kita, orang yang tak makan manis sangat. Ini kita suka. And I don't know, tak tahu macam nak describe dia punya rasa ni. Tapi ada cheese tau kat tengah ni kan. Ada juga. Oh, ni Ada niti. ada niti ya. Special kat sini Okey, yang ini kita try ada ni teh. Teh ada ni. Tengok ni. Pekat. Berasap. Good ini on. Tahu apa ada dalam ni ya? Ada halia ke? Tak ada halia. Rempah apa ni? Asal macam dia letak halia. Sedap weh. Recommend. Alhamdulillah kita dah selesai semua makan. Kita order banyak tadi. So kita boleh bawa balik lah untuk panaskan makan esok pula. Pada malam ni kita tak boleh makan banyak. Banyak sangat lauk dia. Lauk dia banyak. Memang portion dia banyak. So kalau dia letak situ 6 orang pun sebenarnya lebih pada 6 boleh makan. 8, 9. Ramai lah boleh makan. Sebab anak saya tadi tambah juga nasi. Banyak kali tapi tak habis-habis nasi. Jadi banyaklah portion dia banyak. So memang recommended sangat. Lepas tu kedai ni dia friendly. Dia memang layan betul lah kita punya datang. Kita first time datang. Dia bagi tahulah okey apa yang special kat sini apa semua. So ni, kita kalau datang ni sini ni teh ada ni. teh adani ni pun antara Jadi dia kata, ramai orang sukalah. Jadi dia kata dia punya ramuan dia tak ada halia. Halia tak ada. Tak ada halia. Tapi dia ada rempah dengan dia punya special apa? Ingredient dia rahsia lah. Rahsia tapi memang Dia suami try ni? saya rasa dia kata okey. Saya memang tak minum lah. Dia tarik saya tak minum. So alhamdulillah kita dah selesai makan. Kita dah siap bungkus pun. Boleh makan lagi banyak tak habis. Bukan tak sedap tapi kita dah kenyang. Tak boleh masuk. Daripada membazir tu baik kita bawa balik lah. Portion dia banyak. Portion dia banyak. Sebab kita ambil tadi yang pack 6 tu memang boleh makan ramai sebenarnya. Mungkin kalau lelaki semua mungkin boleh habis lah kot. Kita malam pun tak boleh makan banyak sangat. So kunafa pun ada lebih separuh dengan nasi pun banyak dengan roti tadi. Cuma kalau nak makan kunafa ni Kunafa request asing. Yang ni memang apa dia punya air gula tu kita
asingkan sebab kita tak suka manis. Tapi setengah orang yang suka manis mungkin boleh lah. Tapi dia memang asingkan, dia kata sebab dia ikut depends on orang tu. Kita boleh kontrol lah kita nak manis kita nak banyak mana. Okey, semua sekali tadi untuk kita ambil pack family 6 orang 180 dengan kunafa semua sekali 198. Alhamdulillah, kenyang malam ni. Terima kasih semua. Lepas tu dia yang kita rasa macam kita ni apa? Welcoming macam mana kata? Diraikan. Lepas tu yang paling tak sangka tu saya tadi gurau je, tapi memang betul. Besok birthday isteri saya dengan anak saya. Isteri saya 16, anak saya yang bongsu 17. Kita tapi saja je. Saya saja cakap nanti ada diskaun, tak ada celebrate apa kan, sebab kita duduk dekat tempat yang ada decoration birthday kan. kebetulan. Dia bagi kita duduk sini kan. Alas dia bagi kita surprise tadi. Dia bagi dengan kita buah, ada lilin dekat kunafa tadi dengan buah lah. satu pinggan ni besar ni dengan ikan tadi dia. Yang paling terharu tu birthday lagu Arab. First time Siap birthday lagu ada, Arab. siap kru-kru dia tu penerbangan yang tepuk tangan. yang Habibie memeriahkan kita ni. Okey, terima lagu kasih pula banyak. lagunya dia pasang kan. Aduh. Lepas tu memang recommended lah. Korang boleh datang sekitar saya Berjaya ni, Putrajaya ke Puchong ke Sepang ke, boleh datang sini. Memang okey lah, dia punya parking pun sepanjang ni dia ada shop lot depan ni jalan, so dua-dua belah ni boleh parking lah. Tapi malam pun tengok pun penuh ni, diorang banyak kedai-kedai makan di sini. Kedai-kedai makan Orang banyak. lepak-lepak. Saya Berjaya. Tengok pun penuh parking. Susah juga parking. Nasib lah. Nasib lah, kita datang tadi memang ada banyak lagi. Sekarang tak pastilah, tengok pada peak hour ke atau tak. Okey, jemput datang sini. Okay, thank you bos. Kalau siapa nak makan nasi Arab, dia datang kat mana? Okey, terima kasih. Kita lagi Dekat kedai mana? Bab Al-Mandab Restoran, saya Berjaya. New Cyber. Okay, kita jumpa. Ya, kalau korang datang, korang akan jumpa ni. InsyaAllah. Beramah ni. Selamat datang. Okay. Syarif Hussein. Okay. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Kedai ni beroperasi setiap hari dia kata. Kecuali hari raya puasa je dia tutup. Raya haji pun dia buka.